Boleh berikan nasihat kepada pelajar yang akan mengambil SPM tahun ini? Nasihat untuk pelajar yang gagal dalam matematik ataupun mengambil matematik tambahan, jangan sekadar sahaja menghafal rumus-rumus yang diberikan, tapi kamu perlu juga memahami apa kegunaan rumus tersebut, dan kamu perlu tahu bagaimana mengaplikasikan rumus tersebut dalam soalan. Boleh beri sedikit tips usaha yang anda lakukan untuk mendapat keputusan yang cemerlang? Kepada murid-murid, saya menasihati kamu untuk memberi tumpuan semasa pengajaran guru dan sentiasa menghabiskan kerja sekolah yang diberikan oleh guru, serta jangan gunakan AI dalam untuk menghabiskan kerja tersebut. Dan di rumah pula, sekurang-kurangnya saya rasa kamu perlu mengulang kaji 1.5 jam. Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana mendapat keputusan cemerlang SPM 2025. Saya akan mengajukan beberapa soalan. Apakah perasaan anda apabila mendapat keputusan yang cemerlang hari ini? Saya rasa sangat gembira kerana dapat keputusan yang sangat baik, dan juga saya ingin cakap terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya.